Harga emas dah cecah paras tertinggi dalam sejarah, tapi apa kaitan dengan duit simpanan kita? Tuan puan, bila harga emas cecah new all time high, itu bukan sekadar ekonomi, itu isyarat duit kita ni makin hilang kuasa beli. Dulu RM100 boleh beli barang penuh troli, sekarang bawa bakul pun belum tentu cukup. Hakikatnya, harga emas naik bukan sebab emas makin mahal, tapi sebab duit kita yang makin jatuh nilai. Jadi, siapa yang simpan emas, dia bukan kejar untung, tapi ia menjaga nilai. Sebab tu, saya pesan, simpan emas ni untuk simpanan jangka panjang, untuk lindungi nilai simpanan kita di hari-hari ke hadapan. Nak pergi haji, kahwinkan anak, pencen, semua ni simpanan yang bermatlamat jangka panjang, kita simpan dalam bentuk emas untuk melindungi nilainya. Kalau bukan sekarang kita mula lindungi nilai duit kita, bila lagi? Dan anda yang nak tukarkan simpanan jangka masa panjang dalam bentuk simpanan emas, boleh klik link di bio atau PM saya sekarang untuk saya bantu guide sebaiknya. If you learn something, please comment.